Okay, Alhamdulillah untuk hari ini kita ada bertemu lagi dalam siri bicara Al-Quds dengan bersama Dr. Nur Zatu Amni. Alhamdulillah untuk sesi yang saya pun dah lost count, mungkin yang ke-8. 8 atau ke-7 lah lebih kurang insyaAllah. Dan kita pun sudah di hujung-hujung betul Ramadan ya. Semoga Allah memberikan kita itqum minan nar itu dalam beberapa hari yang berbaki ini dan ia menjadi yang terbaik buat kita insyaAllah. Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan Ustazah untuk memberikan perkongsian pada hari ini. Tafadhali. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Marwah. Jadi kita sambunglah siri kedua berkenaan masa depan Yahudi di Palestin. Jadi seperti yang kita tahu bila kita berbicara tentang masa depan ini adalah satu perkara gaib. Perkara gaib, kita tak ada siapa tahu. Melainkan melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahyu Allah ini melalui Al-Quran dan juga hadis. Dalam siri pertama, kita dah tengoklah beberapa surah, iaitu surah Ali Imran, surah Al-A'raf dan juga surah Al-Isra' untuk melihat masa depan Yahudi di Palestin. Dan hari ini insya-Allah untuk siri kedua, kita akan lihat pula daripada beberapa hadis Nabi SAW yang berstatus sahih dan juga hasan lah. Sebab kedua-duanya menjadi hujah lah yang kuat. Baik, hadis pertama dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tuqatilul yahuda hatta yaqula al-hajaru wara'ahu al-yahudi ya muslim hadha yahudiyyun wara'ani faqtuluhu." Maksudnya kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu, yakni orang-orang Islam, umat Islam memerangi orang-orang Yahudi sehingga batu di belakangnya ada Yahudi akan berkata, "Wahai Muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia." Jadi status hadis ini adalah sahih lah. Okay, baik. Seterusnya kita tengok gambar seterusnya berkenaan dengan penjelasan daripada hadis ni, di mana disebutkan bahawa ini adalah tanda akhir zaman setelah munculnya Imam Mahdi. Di mana hikmah dan pengajaran hadis ini adalah pertama, kepastian kemenangan. Jadi masa depan itu berkenaan Yahudi ini pasti kalah. Jadi yang kepastian kemenangan umat Islam, di mana Allah menjamin kekalahan Yahudi yang zalim. Jadi sebab itu bila hari ini kita tengok kekejaman Zionis Israel, Yahudi, maka kita tahu masanya makin hampir. Disebut sebagai bisyarah. Imam Ash-Sha'rawi dalam tafsirnya menyebut ini adalah satu bisyarah, berita gembira untuk umat Islam, bahawa akan tiba satu masa, di masa hadapan, kan, perkara yang gaib. Sebab bila kita sebut perkara gaib ni, ada orang kata, oh ni ramalan. Tapi kalau kita bercakap berdasarkan wahyu, iaitu daripada Al-Quran dan hadis, maka dia bukan lagi ramalan, tapi perkara berita yang pasti. Khobar, dia kata, khobar yang pasti berlaku. Okay. Jadi sebab itu, bila kita melihat kezaliman Zionis Israel ini, maka dia satu bisyarah, dia satu berita gembira. Dalam bahasa yang lain juga disebut sebagai at-tafa'ul. Tafa'ul ini ialah mengaitkan kejadian sekarang dengan peristiwa akan datang, masa depan. Dan dalam Islam, at-tafa'ul itu digalakkan sebab dia optimis. Kita rasa positif. Contoh lain lah kalau dalam orang Melayu, bentuk tafa'ul. Tafa'ul ni ialah mengaitkan perkara yang berlaku sekarang dengan masa hadapan yang baiklah, yang bagus. Contohnya kan rasa, gatal tangan lah hari ni. Nak dapat duit baru kot ni, nak dapat rezeki baru ni. Itu dia panggil tafa'ul.
Hak sekarang berlaku adalah rasa tangan tu rasa gatal. Tapi yang nak dapat rezeki, nak dapat duit tu, itu adalah masa depan yang gaib lah. Tapi bila kita fikir secara positif, optimis, maka dia memberikan kita kata rasa gembira lah. Busyra kan, bisyarah. Berbeza dengan at-tasya'um. At-tasya'um haram dalam Islam. At-tasya'um itu haram dalam Islam. Apa itu at-tasya'um? At-tasya'um tu lawan lah kepada at-tafa'ul tadi. Tasya'um itu adalah mengaitkan peristiwa yang berlaku sekarang dengan kesialan, perkara buruk yang akan berlaku di masa depan. Contohnya kalau orang Melayu, contohnya tiba-tiba ada dia keluar rumah, katalah nak pergi tarawih malam, tiba-tiba biawak lalu. Tak jadilah pergi ni. Ni tanda biawak lalu ni tanda nak berlaku bahaya ni, nak ada sial. Na'udzubillah min zalik. Jadi haram dalam Islam mengaitkan perkara yang berlaku sekarang ni dengan perkara buruk lah yang akan berlaku di hadapan. Okay, supaya apa? Supaya kita tak jadi pesimis lah, jadi putus asa, sedih. Padahal benda tak berlaku lagi. Benda yang berlaku sekarang dikaitkan dengan benda buruk. Tak boleh. Haram dalam Islam. Tapi berkait dengan at-tafa'ul tadi, sangka baik, ni benda nak bagus nak berlaku ni. Ini jahat betul Zionis Israel ni kan. Kejam betul. Ni tanda ni tak lama lagi nak Islam nak menang ni. Contohlah. Itu ya. Okay, yang kedua, mukjizat akhir zaman. Batu dan pohon akan berbicara. Ketiga, keadilan Allah, di mana setiap kezaliman akan dibalas. Dan keempat, bukan kebencian buta, ia adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sentimen perkauman. Seperti yang kita sebut pada siri pertama kan, memang kita akui ada Yahudi yang baik, yang disebut, tapi sikit. Minhum, sebahagian sikit tu baiklah, kan. Tetapi kebanyakannya, kathirum minhum, kebanyakannya fasiqun, jahat, suka buat dosa, suka buat kerosakan, suka menumpahkan darah, membunuh kan. Okay. Itu untuk hadis pertama lah untuk hari ini. Yang kedua, kita tengok gambar seterusnya. Yang ni betul Ustazah? Betul-betul. Daripada Abdullah bin Hawalah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah aina hum? Qala bi baitil maqdis wa aknaf baitil maqdis. Akan sentiasa ada sekelompok dari umatku yang berpegang teguh kepada kebenaran. Mereka tidak akan terpedaya dengan orang-orang yang menyalahi mereka dan orang-orang yang tidak membantu mereka sehingga datang ketentuan Allah, yakni tanda kiamat lah. Dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah mereka? Baginda menjawab, di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Status hadis Hasan, riwayat Ahmad dan Abu Daud. Okay, baik. Jadi hadis ni pun dah dijadikan nasyid kan, dah dijadikan nasyid untuk kita kata juga satu berita gembira untuk kita bahawa kumpulan ini sentiasa akan ada di sekitar Baitul Maqdis, yang mana mereka ini tidak kita kata akan terus berjuang, mujahadah, kita tengok mujahidin di Palestin, di mana walaupun orang-orang kita kata negara-negara Arab sekitar tidak membantu mereka, tetapi kumpulan ini sentiasa ada untuk menjaga Baitul Maqdis. Okay, seterusnya. Okay, jadi penjelasan, kita tengok aspek lokasi lah. Perinciannya Baitul Maqdis dan sekitarnya Palestin. Sifat kelompok berpegang teguh pada kebenaran, jaminan tidak akan dikalahkan, tempoh sehingga kiamat. Jadi sentiasa ada kumpulan yang tidak akan dikalahkan. Pengajaran untuk kita ini, Palestin adalah tanah yang diberkati, tempat pertahanan terakhir umat Islam. Yang kedua, bukan soal kuantiti, tetapi ia berkaitan dengan kualiti iman. Walaupun ta'ifah itu, sekelompok itu adalah sekelompok kecil, tetapi kualiti iman itulah yang penting. Yang ketiga, cabaran dan ujian. Mereka
yang tidak membantu, tidak akan melemahkan. Walaupun kita kata negara-negara Arab sekitar tidak membantu Palestin, kita kata, tapi tidak melemahkan sekelompok kecil ini, terus berjuang. Dan yang keempat, kita juga boleh jadi sebahagian daripadanya jika kita kembali kepada Islam yang sebenar. Dan jadi saya juga berterima kasihlah kepada pihak penganjur kan. Kita maksudnya sedaya apa yang kita mampu buat. Contohnya kita di Malaysia ni, kita war-warkan kesedaran kan, buat program macam Bicara Al-Quds. Alhamdulillah. Gambar seterusnya. Okey. Ini adalah hadis berkenaan pohon gharqad. Hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa al-gharqad. Tadi daripada hadis yang berkenaan batu tadi kan. Batu akan kata di belakang aku ada Yahudi. Kecuali yang lain semua cakap kalau ada Yahudi bersembunyi, Yahudi yang jahat ni kan, tentera Yahudi yang jahat ni bersembunyi, mereka semua akan bagi tahu. Kecuali pohon gharqad. Pohon gharqad je yang takkan cakap. Kecuali pohon gharqad kerana sesungguhnya ia adalah pohon Yahudi. Status hadis sahih riwayat Muslim. Okay, penjelasan tentang pohon gharqad, nama saintifik Lycium shawi. Ciri-ciri pokok renek berduri tumbuh di kawasan gersang. Ini kita nak tengok gambar lah, contoh gambar pohon gharqad. Gambar ni Ustazah ambil daripada laman web Yadim. Mereka ada share di mana Yahudi, Israel, penduduk Israel ni giat menanam pohon gharqad. Kerana mereka juga tahu ada hadis baginda Nabi SAW berkenaan pohon gharqad. Tapi yang kita kata yang melucukan, mereka percaya hak tu. Jadi mereka pun tanam pohon gharqad banyak-banyak. Tapi yang tentang arahan supaya kita kata berbuat baik apa semua tu mereka abaikan. Tapi hak tentang pohon gharqad ni mereka percaya dan tanam lah. Jadi giat ditanam oleh penduduk Israel. Jadi nampaklah tu pohon renek kalau dia besar tu dia akan besar sikit lah, merimbun macam tu. Okay. Wallahualam. Gambar seterusnya. Pengajaran untuk umat Islam hari ini. Yang pertama, kita yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Sebab ini bukan sekadar ramalan. Bukan sekadar ramalan. Ini perkara yang pasti akan terjadi. Sebagaimana kiamat, kalau kita tengok kan surah-surah, surah Al-Qari'ah, surah Az-Zalzalah, banyak lagi surah Al-Infitar, surah-surah ataupun ayat-ayat berkaitan dengan kejadian hari kiamat. Walaupun belum berlaku lagi, tapi kita yakin, kita beriman sepenuhnya bahawa ia akan berlaku. Jadi kita beriman dengan janji Allah dan Rasulnya, kemenangan pasti milik orang beriman. Itu pertama. Yang kedua, iaitu bersedia secara rohani. Kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau kita tengok contohnya dalam buku Al-Madkhal, Ulumil Quran, karangan Dr. Sofiah Syamsuddin. Dulu kami belajarlah tentang apa kewajipan dalam buku Madkhal, dalam buku kita kata pengenalan lah kepada ilmu ulum Quran ini, ilmu Al-Quran ini, dia ada satu tajuk mawajibuna nahwal Quran. Apa kewajipan kita terhadap Al-Quran? Nak mudah ingatnya, dia ada 5 ta. 5 ta, huruf ta. Pertama, kewajipan yang pertama adalah at-tilawah. Tilawah secara tartil, kita baca. Itu kewajipan kita. Yang kita dalam bulan Ramadan ni kita buat tadarus kan. Tadarus tu kita saling belajar, kita tilawah Al-Quran. Tilawah, tadarus. Itu yang pertama lah. Yang kedua, tadabbur. Tadabbur. Maksudnya bukan sekadar kita baca, tapi juga kita usaha untuk faham. Semacam kita buat bicara Al-Quds ini kan, kita ada tadabbur. Juga ayat-ayat berkenaan dengan kita bicara Al-Quds inilah. Okay. Kemudian tu tadabbur, tilawah, tadabbur.
Kemudian yang ketiga, tatbiq. Praktikkan, tatbiq. Tatbiq tu ialah praktikkan. Apa yang kita dah tadabbur tadi, kita dah faham, kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Itu kita kata kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah kita nak tatbiq, kita nak ikut. Apa yang disuruh kita buat, apa yang dilarang kita jauh, kita tinggalkan. Kan? Kemudian tilawah, tadabbur, tatbiq. Yang keempat, tabligh, sampaikan. Seperti yang kita kata yang diusahakan oleh kita kata penganjur bicara Al-Quds, kita sama-sama sampaikan tabligh. Tanggungjawab kita untuk tabligh, menyampaikan. Dan yang kelima, kita ada tahfiz, hafal. Kita hafal. Jadi sebahagian ayat-ayat Quran tu menjadi hafalan lah, menjadi hafazan di dalam dada kita. Bukan sekadar kita baca tapi juga kita hafal. Jadi kalau yang boleh hafal 30 juzuk tu, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, itu yang terbaik lah. Tapi kalau tak mampu semua, jangan tinggal semua. Hafal mana yang kita mampu hafal. Okay, baik. Jadi inilah 5 mawajibuna nahwal Quran. Apa kewajipan kita terhadap Quran itu? Itulah 5-nya. Tilawah, tadabbur, tatbiq, tabligh dan juga tahfiz. Baik. Yang tu yang untuk yang nombor 2 lah. Okay. Yang ketiga, bersatu padu. Tak dapat tidak kena bersatu padu. Kena mengelakkan perpecahan. Kan perumpamaan sebut, satu lidi mudah dipatahkan. Tapi kalau seberkas kan lidi, dia jadi kuat lah. Bersatu teguh, bercerai roboh. Jadi semua kita tahu tentang kepentingan untuk bersatu ni. Al-wahdah atau al-wahdah atau tauhidil ummah. Jadi disebutkan dalam satu kita kata kata-kata alim ulama lah, kepentingan bersatu padu ini kita kata dia mestilah bermula dengan kita kembali kepada Al-Quran. Dia sebut satu, la ghalabah illa bil quwwah. Kata-kata alim ulama. Ustazah tak ingat nama. La ghalabata illa bil quwwah. Tiada kemenangan kecuali dengan kekuatan. La quwwata illa bittihad. Tiada kekuatan kecuali dengan kesatuan. Macam mana nak kuat kalau tak bersatu? Macam mana nak kuat kalau berpecah belah? Jadi nak kuat mesti bersatu. La ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bittihad wa la ittihada illa bil fadilah. Dan tak adalah mampu untuk kita bersatu kecuali kita kembali kepada al-fadilah, kelebihan-kelebihan akhlak yang mulia, saling berkasih sayang, jangan ada tamak dengki, nak khianat, tikam belakang, na'udzubillah min zalik. Jadi itu antara kita kata kata-kata alim ulama lah. Yang ketiga. Yang keempat, terus menyokong Palestin dengan harta, tenaga, doa, kan, kunut nazilah dan sebagainya. Dan yang kelima, jangan putus asa. Okay, walau apa pun terjadi, janji Allah itu pasti. Jadi secara kita kata kelompok umat Islam itu, kuntum khaira ummah yang kita sebut dalam kita bincang sebelum ni dalam surah Ali Imran. Kita ini sebagai satu ummah, apa pun terjadi, janji Allah tu pasti. Kemenangan tu pasti akan terjadi pada masa depan. Okay. Itu kalau kita sebut secara kelompok. Tapi kita balik semula secara individu pula. Sebab kalau disebut oleh Prof. Hamka dalam tafsirnya, kan, tafsir Al-Azhar oleh Prof. Hamka. Prof. Hamka kata, Buya Hamka kata, dia perlu bermula daripada diri sendiri. Apa-apa pun dia mula dengan seorang lah. Setiap individu Muslim itu fardul Muslim, kan. Setiap individu Muslim mesti berusaha untuk memperbaiki diri dia. Aslih nafsak. Perbaikilah dirimu. Wada'u ghairak. Dan serulah orang lain. Maksudnya dalam masa yang sama kita perbaiki diri, dalam masa yang sama juga kita seru orang lain buat dakwah, kan. Jadi bermula dengan diri sendiri. Jadi untuk diri sendiri ni, setiap kita ni ada masa depan masing-masing. Ada masa depan yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW oleh wahyu Allah. Di mana
keajaiban kita punya otak ni, Allah bagi akal ni, kita mampu mengembara di orang kata pengembaraan masa tu. Kita boleh pergi ke belakang. Kita boleh bayangkan kan dalam minda kita, oh apa yang telah terjadi sebelum-sebelum ni. Kalau kita baca Quran, kita ada kisah-kisah umat-umat terdahulu, apa yang telah terjadi. Kisah zaman Nabi SAW ada disebutkan. Jadi kita boleh pergi ke masa lalu menggunakan minda kita ni lah, akal kita. Dan kita boleh pergi ke masa depan, membayangkan keadaan syurga dan neraka. Jadi setiap kali ada ayat syurga, ayat neraka tu kita minta kan, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah kan, Allahumma na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi gambaran masa depan setiap orang, setiap kita ni kita boleh bayangkan, oh kalau aku tak nak jadi ahli neraka, kita kena jauh, jauh. Tak nak ikut jejak langkah ahli neraka. Bila terbayang ada baca ayat tentang syurga kan, ahli syurga. Oh masa depan kita nak hak macam ni, kita nak ikut jejak langkah ahli syurga. Sebagaimana kita kata kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah sendiri yang menjadi rukun solat. Sebab tu ahli ulama kata seluruh kitab-kitab langit, Al-Kutubus Samawiyah disimpulkan dalam Al-Quran. Satu Al-Quran ni menyimpulkan seluruh kitab-kitab langit, Kutubus Samawiyah, wahyu Allah disimpulkan oleh Al-Quran. Dan satu Al-Quran yang mengandungi 114 surah disimpulkan dalam satu surah, iaitu surah Al-Fatihah. Kita ada 114 surah, surah Al-Fatihah menjadi kesimpulan kepada seluruh 113 surah yang lain. Jadi untuk kita kata setiap hari untuk kita muhasabah dirilah. Jadi kita hayati surah Al-Fatihah itu, nak mudah ingatnya dia ada akronim lah, Barakah, BARAKAH. Ada tujuh amalan yang kita nak takbir tadi, kita nak praktikkan. Sebab kita kata surah Al-Fatihah ini diulang-ulang bukan sahaja secara lisan, yang diulang dalam solat, dalam apa-apa kita kata nak mula doa dan sebagainya. Semuanya diulang dengan lisan dan juga plus dengan praktikal. Takbir tadi, dengan amalan kita yang mesti menjadi tabiat. Kita ada kan buku ditulis oleh kita kata non-Muslim lah, berkenaan dengan 7 habits of successful people. 7 habit orang berjaya. Tapi kita orang beriman, orang Islam, kita ada 7 tabiat juga, 7 habits juga. Berdasarkan surah Al-Fatihah yang kita nak praktikkan setiap hari. Okay, yang pertama, B tadi kan, B, Bismillah. Setiap memulakan sesuatu. Tu kita punya praktik kan. Kita praktik hari-hari, nak mula apa-apa, Bismillah. Nak makan, Bismillah. Nak minum, Bismillah. Yang tu yang pertama, B. Bismillah. A. Alhamdulillah. Syukur selalu. Hari-hari kita perlu bersyukur. Hari ni kita tengok apa yang kita boleh syukuri. Kan? Setiap hari, syukur selalu. Alhamdulillah, syukur selalu. B-A-R. R. Ar-Rahmanir Rahim. Rahmat Allah sentiasa dirasai. Sentiasa rasa rahmat Allah. Hari ni kita boleh ada bicara Al-Quds. Oh, rahmat Allah. Dengan kasih sayang Allah lah. Dengan rahmat Allah lah kita boleh buat. B-A-R-A. Maliki Yaumiddin. Akhirat sentiasa di hati. Akhirat di hati. Dunia ni kat tangan je. Duit, harta, semua kat tangan je. Di hati akhirat. Sebab tu kita mudah infak dan sebagainya. Sebab kat hati kita akhirat. Akhirat sentiasa di hati. B-A-R-A-K. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keikhlasan. Keikhlasan perlu sentiasa ada dalam setiap amalan. Kan? Semua benda kita nak buat, ingat lillahi ta'ala. Kita buat ni lillahi ta'ala. Okay. B-A-R-A-K. A. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 ni. Amalkan doa hidayah untuk semua.
Kan? Kita nampak contohnya ada yang tak tutup aurat, contohnya kita doakan, ya Allah bagilah dia hidayah untuk tutup aurat. Dan doa kita kepada saudara kita tanpa dia tahu, itu kembali kepada kita, di mana malaikat khusus diutuskan untuk doakan balik kebaikan untuk kita. A. Dan yang terakhir, H. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iaitu H tu hidup mengikut jejak langkah ahli syurga, bukan jauhi jejak langkah ahli neraka. Jadi itulah 7 tabiat yang kita nak amalkan hari-hari, bukan sekadar secara lisan kita ulang Al-Fatihah, tetapi juga secara amalannya kita jadi tabiat kita hari-harilah untuk mengamalkannya. Jadi Alhamdulillah dah hari dah cukup 10.30, 30 minit. Sekadar itulah untuk hari ini. Wallahu a'lam. Serah kembalilah kepada Ustazah Marwah. Okay. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Saya ada sang. Okay. Alhamdulillah. Walaupun ringkas tapi padat ya Ustazah. Kita dah tempoh hari dalam siri yang lepas kita melihat 3 saya kira 3 ke 5 ayat dan ayat daripada Al-Quran, dan hari ini kita lihat 3 hadis. Dan sebenarnya kalau diberikan masa lagi, banyak lagi yang boleh kita kupaskan kan daripada hadis tadi. Contohnya wa akna fil baitul maqdis, kelilingnya. Keliling tu sampai mana kan Ustazah? Adakah kita boleh tak kalau dianggap kita ni termasuk mereka yang zahirina alal haq? Kalau kita kedudukan kita jauh macam ni kan. Lepas tu yang kedua, saya ada tertanya juga tadi bila dikatakan ada salah satu je pokok Gorkat yang akan support Yahudi kan. Kenapa Yahudi waktu tu sibuk bersembunyi? Adakah memang itu strategi mereka? Mereka tak bersemuka dengan tentera-tentera Islam? Memang adakah itu pada sisi memang itu trait mereka ke? Maksudnya mereka apa-apa sorok dulu. Ada tak ibrah cerita daripada sirah dulu yang kita boleh pelajari? Mungkin sesuatu yang interesting untuk kita kupas. Itu pasal masa yang sekarang, pasal masa depan Yahudi. Kita nak kupas karakter diorang ni siapa sebenarnya, dan supaya kita rasa macam ada kekuatan, izzah pada diri kita sebagai jati diri Muslim kan, insyaAllah. So insyaAllah Ustazah, ini kali terakhir lah kot dalam siri bicara kali ni. InsyaAllah ada rezeki kita boleh buat siri-siri kupasan lain dengan izin Allah, insyaAllah. Okay, baik. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.